Mana satu lebih berbaloi, nak simpan 5 dinar atau 5 keping 1 dinar? Dalam video kali ni, saya akan kongsikan tips nak pilih emas terbaik untuk dijadikan simpanan. Perkara pertama yang kita perlu tahu ialah spread value. Spread value antara 1 dinar dengan 5 dinar ialah berbeza. Spread value ni ialah selisih harga, beza harga beli dengan harga jual. Senang cerita, profit margin iaitu keuntungan yang syarikat ambil bila kita nak jual emas. Dekat Public Gold, spread value antara 6 hingga 9% sahaja. Lagi besar emas kita tu, lagi nipis spread value-nya. Maksudnya, lagi untunglah kita. Jadi kalau nak memaksimalkan keuntungan, pilih item yang besar iaitu 5 dinar ni untuk dijadikan simpanan. Tapi bukan itu je yang kita kena ambil tahu. Yang kedua, objektif simpanan kita. Kalau tuan-puan nak mudah jual untuk digunakan sikit-sikit, lebih sesuai untuk kumpul 1 dinar kecil-kecil macam ni. Nilai 1 dinar ni hari ni dah cecah pun RM2,000. Sementara nilai sekeping 5 dinar ni dah cecah pun RM10,000. Jadi bila kita nak jual sekeping 5 dinar ni akan dapat lebih kurang RM9,000 lebih. Sementara kalau jual sekeping 1 dinar ni akan dapat sekitar RM1,900. Jika tuan-puan ada bajet tertentu dan nak dapatkan bimbingan secara percuma, boleh klik link di bio untuk saya bantu sebaiknya, insya-Allah.